Baik, teruskannya. Saya nak buat persembahan. Hai, Assalamualaikum. So, hari ni saya berpakaian macam ni sebab saya nak buat surprise sempena hari bapa untuk suami saya. Okey, baik. So, kenapa saya berpakaian macam ni? Sebab kita nak melayani suami saya sekejap lagi menggunakan kaedah cara-cara macam dekat hotel. So, kita dah siapkan menu sebenarnya. Yang dalam menunya adalah Selamat Hari Bapa. Okey, so nanti suami saya akan buka menu untuk hari bapa hari ini. Kita ada nasi, rendang tok, rendang kerang, jus oren dan juga pencuci mulut. Kita juga akan bagi bunga untuk suami saya sempena hari bapa. Jadi saya akan tunjukkan menu yang kita akan buat hari ini dan kita akan hidang dekat dia dan kita nak tengok apakah reaksi suami saya. Sekejap lagi dia tak tahu pun macam mana surprise ni akan berlaku, dia pun tak tahu. Dia akan balik sekejap lagi. So kita akan record macam mana reaksi dia untuk sambutan hari bapa tahun 2025. Okey? Okey Rais, Rais ada dekat sini. Kejap lagi kita akan record bersama dengan Rais Ali sekali. Dia pun dah siap. Alright, okey, bye-bye. Sempena hari bapa hari ini, saya akan memberikan persembahan untuk suami saya, iaitu lagu hari bapa. Sekarang ni kita sedang menunggu saat untuk suami saya sampai. Okey, mudah-mudahan surprise ini menjadi dan membuatkan suami saya gembira. Assalamualaikum ayah. Selamat datang. Sekarang ni saya nak menjemput Tuan Putra datang ke restoran Rais Ali. Okey, ini adalah balik kerja terus jadi macam gini, kenapa ni? Ayah tak faham lah. Bagi bunga dulu kat ayah, bagi bunga dulu. Oh, ada bunga lah. Kat ayah dulu. Dari tangan kiri pula. Sekejap. Okay, Wah, ada bunga. Bunga untuk ayah. Bunga bagi ayah, bagi bunga ayah. Okey. Seterusnya kita nak mengucapkan Selamat Hari Bapa. Okey Cik Putra, selamat datang ke restoran Rais Ali. Okey, kami ada menyediakan menu hari bapa hari ini. Kita ada nasi, rendang tok, rendang kerang, jus oren dan juga pencuci mulut. Okey. Okey, baik.
Cik Putra, jemput masuk. Jemput masuk, sila duduk kat sana. Jemput masuk, sila duduk kat sana. Okey. Jemput sana dulu. Ini adalah menu nasi, rendang tok, rendang kerang, yang soalan yang berkutu mulut. Sama dengan anak cukup sekali. Okey. Baik. Jadi ini dah penuh kali dulu ya. Okey. Sekarang ni kita akan mula menghidangkan nasi dulu. Okey, boleh bersama dengan air. Boleh ya? Okey, tapi sebelum tu Cik Putra, saya ada persembahan untuk Cik Putra. Ada persembahan. Ada persembahan. Okey. Baik. Okey. Baik. Okey, kita ada persembahan untuk Cik Putra. Okey, boleh Cik Putra boleh berdiri. Saya berdiri. Okey, Cik Putra boleh berdiri. Okey, supaya nampaklah. Ini saya buat khas untuk sempena hari bapa. Kejap. Okay. Bini aku tak pandai nak menyanyi. Ini tak menyanyi, aku ragu. Okey, cari satu kamu tu tak? Tak tahu. Okey, persembahan yang saya reka ni adalah baru dirancang tadi. Okey, baiklah. Patut saya teruskannya. Saya nak buat persembahan. Apa hal? Okey. 1, 2, 3. Selamat Hari Bapa. Selamat Hari Bapa. Selamat Hari Bapa untuk Anda. Selamat Hari Bapa. Okey, habis. Okay, kita nak menghidangkan special menu sempena hari bapa hari ini. Okay, Okay, kita punya hidangan hari ini adalah special menu iaitu nasi, rendang kerang dan juga rendang tok. Okay. Rendang kerang. Sekejap ya. Cik Putra tak nak makan dulu, boleh menggunakan Ya. Ini adalah itu soren. Dan juga kita ada buah lah pencuci mulut. Kita ada satu lagi pencuci mulut, tapi Cik Putra boleh makan dulu lah. Mungkinlah kita makan sama-sama. Baik, kita akan makan bersama. Sebelum tu kita ambil pencuci mulut dulu. Pencuci mulut yang kita sediakan. Ini adalah pencuci mulut yang kita sediakan sempena hari bapa. Ini kek yang saya beli. Saya mau cakap siapa. Saya saja. Okay. Ikan kurma jadi saya akan ambilkan. Jadi setakat ini, apakah perasaan Cik Putra dengan sambutan hari bapa pada hari ini? Alhamdulillah.